Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan. Yang dihormati pensyarah serta rakan-rakan sekalian. Pada hari ini, saya akan membentangkan topik yang bertajuk mobiliti sosial dalam pendidikan. Pembentangan saya pada hari ini akan merangkumi beberapa aspek utama iaitu pengenalan kepada mobiliti sosial, pengaruh mobiliti sosial terhadap pendidikan serta kesan mobiliti sosial terhadap sistem pendidikan. Topik ini penting kerana pendidikan merupakan salah satu medium utama yang mampu membolehkan seseorang individu mengubah taraf hidup dan kedudukan sosial mereka dalam status masyarakat. Berikut merupakan isi kandungan yang terdapat dalam pembentangan saya pada hari ini. Yang pertama, pengenalan. Baiklah, seperti yang kita sedia maklum, apakah itu mobiliti sosial? Mobiliti sosial merujuk kepada proses pergerakan individu atau kumpulan daripada satu lapisan sosial ke lapisan sosial yang lain dalam kalangan masyarakat. Pergerakan ini boleh berlaku secara menegak iaitu peningkatan atau penurunan status sosial atau secara mendatar yang tidak melibatkan perubahan ketara dalam kedudukan sosial. Dalam konteks pendidikan, mobiliti sosial merujuk kepada peranan pendidikan sebagai alat utama untuk meningkatkan status sosioekonomi seseorang individu. Sebagai contoh, seorang pelajar daripada keluarga yang berpendapatan rendah yang berjaya melanjutkan pelajaran ke universiti dan memperoleh pekerjaan profesional seperti doktor atau jurutera telah mengalami mobiliti sosial secara menaik. Hal ini menunjukkan bahawa pendidikan merupakan satu inisiatif yang berfungsi sebagai jambatan untuk menghubungkan latar belakang seseorang dengan masa depan yang lebih baik. Seterusnya, peranan pendidikan dalam mobiliti sosial. Pendidikan memainkan peranan yang sangat penting dalam memastikan mobiliti sosial berlaku. Antaranya ialah pendidikan dapat meningkatkan peluang pekerjaan dan pendapatan seseorang individu. Seseorang yang mempunyai kelayakan akademik yang lebih tinggi lazimnya akan mempunyai peluang yang lebih luas untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih stabil dan berpendapatan tinggi. Selain itu, pendidikan juga membantu individu untuk keluar daripada kitaran kemiskinan. Sebagai contoh, program bantuan pendidikan seperti beasiswa dan juga pinjaman pelajaran membolehkan para pelajar daripada keluarga yang berpendapatan rendah turut dapat melanjutkan pelajaran mereka sama seperti rakan-rakan mereka yang lain. Di samping itu juga, pendidikan turut membuka akses kepada pelbagai sumber dan peluang sosial seperti rangkaian profesional dan juga kemahiran komunikasi. Secara tidak langsung, pendidikan juga mampu mengubah status sosial antara generasi di mana anak-anak dapat mencapai kehidupan yang lebih baik berbanding keadaan ibu bapa mereka yang lebih susah berbanding mereka. Seterusnya, kita bergerak kepada pengaruh mobiliti sosial di dalam pendidikan. Seterusnya, mobiliti sosial turut mempengaruhi perubahan dalam sistem pendidikan negara. Antara salah satu pengaruh utama ialah pendidikan dijadikan sebagai alat untuk mencapai kesaksamaan sosial. Apabila sesebuah negara menekankan mobiliti sosial, sistem pendidikan akan menyediakan pendidikan yang percuma atau subsidi bagi memastikan semua golongan masyarakat mampu mempunyai akses kepada pendidikan. Contohnya, kerajaan akan menyediakan bantuan persekolahan dan buku teks percuma bagi membantu para pelajar yang susah dan terdiri daripada golongan keluarga yang berpendapatan rendah. Langkah ini bertujuan bagi mengurangkan jurang sosial serta memberikan peluang yang sama kepada semua individu untuk berjaya. Selain itu, mobiliti sosial juga mendorong perubahan dalam kurikulum dan kemahiran yang diajar di sekolah. Kurikulum pendidikan kini lebih menekankan kepada bidang seperti TVET,
dan juga STEAM yang selari dengan keperluan pasaran kerja semasa. Sebagai contoh, pelajar amat digalakkan untuk menguasai kemahiran teknikal dan digital agar lebih bersedia menghadapi cabaran di alam dunia pekerjaan. Perubahan ini amat penting bagi memastikan pendidikan benar-benar menjadi laluan yang efektif untuk meningkatkan taraf hidup seseorang. Jadi, dengan adanya penambahan kemahiran seperti kemahiran teknikal, kemahiran digital dan banyak lagi, murid-murid bukan sahaja mahir dalam bidang pendidikan, malah juga dapat memberikan pengalaman mereka dalam suatu perkara selain daripada akademik. Seperti contoh, mereka mampu membantu membaiki kereta jika menghadapi kecemasan, membantu apa-apa masalah yang timbul di dalam kawasan perumahan dan juga tempat-tempat lain. Jadi, murid yang bijak bukan sahaja mahir dalam pendidikan, namun juga mampu menyelesaikan segala masalah di luar daripada alam persekolahan dan ke realiti dunia yang sebenar. Di samping itu, mobiliti sosial juga turut membawa kepada penekanan terhadap pendidikan yang inklusif. Sistem pendidikan kini berusaha untuk memberikan peluang kepada semua golongan termasuk pelajar di luar bandar, pelajar yang miskin dan pelajar yang berkeperluan khas. Contohnya, penubuhan sekolah alternatif dan program pendidikan khas membolehkan golongan-golongan yang terpinggir turut mendapatkan peluang pendidikan yang sama seperti murid-murid yang normal yang lain. Hal ini menunjukkan bahawa pendidikan bukan sahaja tertumpu kepada golongan tertentu, tetapi merangkumi semua lapisan masyarakat dan tidak terhad kepada beberapa golongan sahaja. Tambahan pula, mobiliti sosial juga mempengaruhi transformasi dasar pendidikan negara. Pelbagai dasar diperkenalkan seperti pendidikan percuma, pemberian beasiswa, bantuan kewangan dan juga program pendidikan sepanjang hayat. Sebagai contoh, program pembelajaran sepanjang hayat membolehkan golongan dewasa untuk meningkatkan kemahiran mereka walaupun telah lama meninggalkan sistem persekolahan. Semua usaha ini bertujuan untuk memastikan setiap individu mempunyai peluang untuk meningkatkan kedudukan sosial mereka melalui pendidikan tanpa mengira sebarang latar belakang, umur, jantina dan banyak lagi. Jadi, ilmu bukan sahaja ilmu tidak akan terhad, namun kita sendiri yang perlu mencari cara bagaimana untuk sentiasa mendapatkan ilmu sepanjang kehidupan kita. Baiklah, kita bergerak pula kepada kesan mobiliti sosial di dalam pendidikan. Jika kita bincang berkaitan kesan, sudah pasti ada positif dan juga negatifnya. Seterusnya, mobiliti sosial memberikan pelbagai kesan terhadap pendidikan sama ada dari segi positif maupun negatif. Antara kesan-kesan positif yang kita dapat ambil ialah peningkatan akses kepada pendidikan. Kini, lebih ramai individu berpeluang untuk mendapatkan pendidikan tanpa mengira latar belakang mereka. Selain itu, mobiliti sosial juga membantu untuk mengurangkan tahap kemiskinan kerana pendidikan akan membuka peluang yang lebih luas kepada pekerjaan yang lebih baik dan berpendapatan yang lebih tinggi. Contohnya, seseorang yang berjaya memperoleh pendidikan tinggi berpeluang untuk bekerja di dalam sektor profesional yang menawarkan gaji yang lebih lumayan berbanding gaji yang sebelumnya. Selain itu juga, mobiliti sosial juga dapat meningkatkan motivasi pelajar untuk terus belajar dan bersungguh-sungguh. Pelajar akan lebih berusaha kerana mereka dapat melihat pendidikan sebagai jalan untuk mengubah nasib dan mengubah kehidupan mereka. Di samping itu, mobiliti sosial turut menyumbang kepada pembangunan modal insan. Negara akan memperoleh tenaga kerja yang lebih berkemahiran tinggi dan berpengetahuan luas yang seterusnya dapat membantu untuk meningkatkan ekonomi dan pembangunan negara. Walau bagaimanapun, jika ada positif, sudah pasti akan ada negatifnya. Mobiliti sosial juga mempunyai beberapa kesan negatif.
Antaranya ialah ketidaksamaan dalam pendidikan masih berlaku. Walaupun peluang pendidikan kita semakin luas, namun masih terdapat beberapa pelajar daripada keluarga miskin yang tercicir akibat kewangan atau kekurangan kemudahan. Selain itu juga, tekanan akademik dan tekanan akademik juga semakin meningkat kerana persaingan untuk berjaya menjadi lebih sengit. Pelajar yang mungkin mengalami stres ataupun masalah di luar alam persekolahan mungkin akan mengakibatkan beban pembelajaran dan keinginan untuk mencapai kejayaan. Seterusnya, mobiliti sosial juga boleh menyebabkan pengkomersialan pendidikan. Pendidikan menjadi terlalu berorientasikan keuntungan dan ekonomi sehingga nilai kemanusiaan dan pembentukan sasiah mungkin akan terabai. Di samping itu, jurang antara bandar dan luar bandar juga akan masih terwujud di mana kemudahan pendidikan di kawasan luar bandar tidak dapat setanding dengan kawasan di bandar. Keadaan ini boleh menjejaskan peluang mobiliti sosial bagi pelajar di kawasan tersebut. Tambahan pula, mobiliti sosial akan turut meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan pendidikan. Ibu bapa akan lebih memberi perhatian kepada pelajaran anak-anak mereka kerana ibu bapa melihat pendidikan sebagai jalan untuk memperbaiki masa depan anak-anak mereka. Mobiliti sosial juga dapat menggalakkan persaingan yang sihat di dalam kalangan pelajar sekaligus dapat meningkatkan usaha, disiplin dan pencapaian mereka. Namun begitu, ketidakseimbangan pendidikan antara bandar dan luar bandar juga maafkan. Namun begitu, terdapat juga kesan negatifnya. Antaranya ialah ketidakseimbangan pendidikan antara bandar dan luar bandar dari segi kemudahan dan peluang. Selain itu, mobiliti sosial boleh menyebabkan tekanan kepada pelajar akibat harapan ibu bapa yang terlalu tinggi untuk menjangkakan anak-anak mereka akan berjaya di dalam pelajaran. Baiklah, kita telah sampai ke penutupnya. Akhir sekali, mobiliti sosial juga boleh membawa kepada ketidakstabilan identiti sosial. Maafkan saya. Baiklah, penutupnya, secara keseluruhan, mobiliti sosial dan pendidikan mempunyai hubungan yang sangat rapat. Pendidikan bukan sahaja menjadi alat utama untuk meningkatkan status sosial individu, tetapi juga dapat mempengaruhi perubahan dasar, struktur dan hala tuju sistem pendidikan negara. Walau bagaimanapun, tanpa pengurusan yang baik, mobiliti sosial juga boleh mewujudkan ketidaksamaan dan tekanan dalam sistem pendidikan. Oleh itu, pendekatan pendidikan yang inklusif dan seimbang amat penting bagi memastikan mobiliti sosial memberi manfaat kepada semua lapisan masyarakat. Seterusnya, berikut merupakan rujukan berdasarkan maklumat dapatan saya. Baiklah, itu saja pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.